Assalamualaikum semua. Cikgu nak ulang kaji balik kaitan dengan cara menjawab soalan nombor 11. Kita pergi ke soalan B dahulu, di mana soalan B ni kita perlu buat perbandingan rajah 11.1 dan 11.2. So dalam soalan ni mudah sebab dia dah pecahkan kepada siap-siap kepada 5 markah, 3 soalan perbandingan dan juga 2 soalan berkaitan dengan juga kesimpulan. Okay, kita pergi kepada soalan perbandingan terlebih dahulu. Okay, yang pertama dia minta perbandingan antara dua daya. Okay, daya daripada 11.1 dengan 11.2, dan seterusnya dia minta juga jarak jarak antara jarak tarikan busur antara 11.1 dengan 11.2. Dan yang terakhir dia akan minta kita cari pemalar. Dia minta kita bandingkan antara pemalar spring antara kedua-dua busur yang digunakan. Okay, untuk menjawab soalan ni, kemahiran yang perlu ada ialah kemahiran melihat ataupun menganalisis gambar rajah dengan betul lah. So yang pertama dia minta mencari perbezaan antara daya. So obviously daripada gambar rajah kita boleh nampak lah, satu 250, satu lagi 150 Newton. Situ memang dah jelas. Sebab itulah macam yang kamu tengok, inilah jawapan yang telah pun cikgu letakkan. Okay, cuma ayat kamu, cuma ayat kita perlu hati-hatilah. Sebab dalam fizik lebih kurang ataupun lebih besar ni tak digalakkan jawab. Lebih kita akan tulis besar daripada. Contohnya 11.1 besar daripada 11.2, manakala untuk jarak regangan pada rajah 11.1 besar daripada 11.2. Tengok kataan yang cikgu guna, besar daripada, bukan lebih besar kan lebih kurang. Sebab lebih kurang lebih besar ni dia akan ada kesan kepada kita punya jawapan. Dalam SPM tu tak digalakkan lah guna lebih besar atau lebih kurang. Lebih baik guna besar daripada ataupun besar daripada, kecil daripada. Itu lebih baik lah. Okay, seterusnya ialah soalan perhubungan dan juga kesimpulan. Soalan perhubungan dan kesimpulan kita akan guna semakin. Contohnya macam dalam soalan ni, semakin besar daya awal, semakin besar regangan yang akan dibuat. Itu maksud cikgu lah. Kalau kesimpulan pun sama. Kadang-kadang soalan minta hubungan, kadang-kadang soalan minta kesimpulan. Kesimpulan pun guna semakin. So make sure soalan-soalan macam ni kamu tidak buang markah. Pastikan kamu dapat menjawab dengan baik. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada soalan yang paling banyak memberikan markah, iaitu soalan 10 markah. Okay, untuk soalan 10 markah ni, langkah pertama ialah kita kena baca dan fahamkan soalan betul-betul. Sebab soalan bahagian ni dia minta cadangan daripada kita. Dan kadang-kadang dalam soalan tu dia dah bagi dah cadangan yang dia minta tu. Sometimes senang sebab cadangan dia beri tu banyak. Dia bagi 5 kat kita cadangan yang dia nak. Kadang-kadang macam dalam soalan ni dia bagi 2 cadangan saja, ciri-ciri spring dan ciri-ciri rangka buaian. Maksudnya dia hanya ada 2 cadangan saja. So yang lain-lain ni kita kena keluarkan sendiri. Kita kena keluarkan maklumat tu sendiri, barulah kita boleh jawab dengan baik. Macam soalan ni dia tanya, soalan dia macam mana letak bayi yang lebih besar, apa ubah persuaian yang perlu kita adakan supaya dapat digunakan dengan selamat dan mudah digunakan. Itu soalan ni minta kita jawab dan beri cadangan. Sediakan apa cara berfikir, 4 langkah cara berfikir. Baca soalan dengan utama dengan betul.
cari penyelesaian masalah yang terbaik berdasarkan ilmu fizik yang kita ada. Nombor 3, keluarkan 5 ciri-ciri dan penerangan untuk dapatkan 10 markah. Walaupun dia bagi kat situ 2 saja dia bagi, tapi kita daripada 2 tu, daripada 2 cadangan utama tu, kita kena keluarkan 5 cadangan, dan juga daripada cadangan tu kita keluarkan 5 penerangan supaya jumlah markah menjadi 10 markah. Ini perlu kita kena ingat lah. Dan pada masa sama, kalau kita tak yakin, kita nak tambah lagi pun boleh. Ciri-ciri jadi lebih, penerangan kita jadi lebih, as long as dia tidak berlawanan antara satu sama lain. Macam soalan ni kita tengok, dia bagi ciri-ciri spring dan juga ciri-ciri rangka buaian. Sebab ni cikgu cuba keluarkan idea kat sini. Katakanlah kita nak keluarkan 3 idea daripada ciri-ciri spring, dan untuk rangka buaian ni kita keluarkan 2 idea. Maksudnya 1, 2, 3, 4 dan 5. So kita ada 5 ciri-ciri. Daripada 5 ciri-ciri kita keluarkan 5 penerangan. Maksudnya kita dapatlah 10 markah. Kalau kamu nak keluarkan 4 pun boleh. 4 ciri-ciri spring, 1 ciri-ciri rangka, sebab dia tak ada bagi spesifik kan. So ikutlah terpulang mana yang kita boleh letak. Kalau nak keluarkan lebih pun boleh, 3 ciri spring, 3 ciri-ciri rangka buaian pun tidak ada masalah. Okey, selagi mana kita menjawab soalan dan yang cikgu beritahu dia tidak kontradik ataupun berlawanan antara satu sama lain. Okey, baik, di sini cikgu telah pun keluarkan beberapa ciri-ciri. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciri-ciri yang telah pun cikgu keluarkan. Di mana daripada 7 ni 1, 2, 3, 4 datang daripada ciri-ciri spring, dan juga lagi 3 adalah daripada rangka buaian. So untuk ciri-ciri spring kita ada saiz diameter, dawai spring, kita ada berapa bilangan spring. Seterusnya kita ada susunan spring, dan juga yang terakhir kita ada jenis bahan dawai. Untuk penerangan, kamu jangan risau. Untuk penerangan ni, kita walaupun kamu tengok jawapan penerangan cikgu ni ada 3 penerangan yang sama, iaitu pemalas spring lebih tinggi untuk dawai spring yang besar. Untuk penerangan untuk bilangan spring banyak pun sama juga, pemalas spring yang lebih tinggi. Untuk susunan spring pun sama juga, cikgu gunakan penerangan yang sama, iaitu pemalas spring lebih tinggi. So dalam penerangan ni, jangan risau, just kalau benda tu sama pun dibenarkan dalam fizik. So jangan kita teragak-agak dah letak jawapan tersebut. Okay, untuk rangka buaian, untuk rangka buaian ni cikgu letak 3. Yang pertama ialah aluminium tahan karat. Seterusnya adalah rangka buaian sistem kekunci ataupun penstabil, dan yang ketiga adalah rangka buaian dibuat sebagai bentuk yang tidak tajam. Dan jawapan, kamu tengok jawapan yang cikgu letak ialah jawapan-jawapan yang logik saja. Okey, aluminium tahan karat tidak tahan lama dan tidak tahan lama dan ringan, mudah untuk dialihkan. Untuk sistem kekunci, supaya kerangka tidak mudah bergerak ataupun terguling secara tiba-tiba. Untuk rangka buaian yang tidak tajam, dapat mengelakkan kecederaan. Nampak dia punya penerangan tu just guna logik akal saja. So sebab tu jangan kamu buang markah. Okay, kalau ada 10 markah, pastikan ada 5 ciri-ciri dan pastikan ada 5 penerangan. Okay, baik, sekarang kita nak pergi contoh soalan 11 juga yang cikgu sediakan ni. Okay, contoh soalan 11 kali ni kita nak tengok kepada soalan masih lagi bab yang sama. Cuma sekarang ni dia punya cadangan yang diberikan tu dia bagi ke semua. Dia bagi cadangan yang pertama kerangka, yang kedua ialah perapit pelantun, yang ketiga tiang, yang keempat adalah spring, yang kelima ialah ciri-ciri keselamatan. Bagi cikgu soalan macam ni mudah sebab dia dah bagi guide kita A to Z. Cuma kita perlu sediakan jawapan untuk ciri dan juga penerangan saja. Aspek semua dah diberikan. Mungkin untuk coran soalan seterusnya,
soalan B. Cuma kali ni tak macam tadi, dia dah kumpulkan ke semua dalam satu ayat, dan kita perlu kenal pastilah ke 5 markah tu dengan kita gariskan. Yang pertama, bandingan. Soalan ni dia minta bandingkan mampatan spring. Yang kedua ialah bilangan spring yang digunakan. Yang ketiga ialah pemalas spring. Okey, pada kedua-dua pengoncang spring kenyal itu, seterusnya dia minta apa? Hubung kait. Yang pertama, hubung kait mampatan spring dengan bilangan spring. Yang kedua ialah mampatan spring dengan pemalas spring. Maka cukuplah 5 markah yang diminta. So ingatlah, satu markah mewakili satu isi. Ini adalah tip yang aku selalu bagi tahu. Okay, so cikgu harap kamu dapat jawab soalan dengan baik, insya-Allah.